Ohaya, saya Ime. Dan saya Hana. Hari ni kita orang bawa korang jalan-jalan ke Lalaport. Lalaport. Let's go. Untuk destinasi pertama kita orang akan bawa korang ke Animate Hobby Store. Kalau korang nak tahu, barang-barang dekat sini semuanya import dari Jepun ke Malaysia. Barang-barang dekat sini semuanya berkualiti. Contohnya macam badge ni. Jom tengok benda lain. Kedai ni jual banyak komik dalam bahasa Inggeris. Bahasa Jepun pun ada tau. Psst, sebab itulah barang kat sini mahal sikit. Kita orang akan beli satu blind box kat sini dan kita orang akan buat unboxing dekat destinasi terakhir kita orang. Korang, jangan lupa bayar tau. Penat betul lah jalan-jalan dekat kedai tadi tu. Haus pula dekat ni kan. Apa tu? Dekat sini, Animate Cafe ada buat collaboration dengan Vocaloid tau. Jadi, korang boleh beli merch-merch diorang sekali. Menarik kan? Tapi, kedai ini buka sampai pukul 6 petang je tau. Air kita orang ni RM25 je. Sedih sangat kena kacau air ni. Tapi kalau tak kacau nanti air ni pahit pula. Hai, tengoklah dia ni. Kita dah kesuntukan masa dah ni. Lepas beli air, jom kita lepak dekat Rooftop Garden Lalaport. kat taman ni korang boleh buat macam-macam aktiviti. Korang nak ambil gambar konvo pun boleh tahu sebenarnya. Tapi kita orang mostly duduk kat sini sebab kita orang nak chill dan kita orang nak unboxing. Ingat tak dekat tempat pertama kita orang ada cakap kita orang nak unboxing. Kat sinilah dia. Actually kan, total spend kita orang hampir masuk RM200. Walaupun cuma sehari berjalan dekat sini, kenangan kita tetap tidak ternilai sebab kita orang dapat enjoy aktiviti yang selari dengan minat kita orang. Sampai dah kita ke penghujung video. Arigatou gozaimasu tengok video kita orang. See you guys next video.